Soalan ada dah. Nama penuh Cikgu Abdul Rashid bin Sulaiman. Kami berjumpa di rumah kawan lah. Okey, Cikgu Muhammad No, SMK Matang, Hulu, Terengganu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama cikgu, nama penuh Cikgu Abdul Rashid bin Sulaiman. Cikgu dilahirkan di Kampung Temala, Pengkalan Berangang, Marang, Terengganu pada 5 hari bulan Ogos 1968. Keluarga cikgu terdiri daripada 7 orang ahli, termasuk ibu, ayah dan 5 orang adik-beradik. Cikgu anak yang bongsu, anak yang pertama, kedua, ketiga tu semua adanya lelaki, yang keempat perempuan dan cikgu yang kelima lelaki. Cikgu memulakan pembelajaran cikgu ni di SK Pengkalan Berangan, kemudian meneruskan pelajaran ke sekolah menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Pengkalan Berangan. Kemudian cikgu berpindah ke SMK Marang pada masa tersebut. Nama dia sekarang ni nama SMK Lela Segara. Selepas tu 2 tahun di situ cikgu pindah pula ke SMK Sultan Sulaiman, Kuala Terengganu. Kemudian cikgu meneruskan pembelajaran cikgu di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang ekonomi. Lepas belajar KPLI setahun, cikgu posting first posting cikgu di SMK Pangku, Perak. Okey. Dan cikgu mengajar di SMK Pangku tu selama 6 tahun. Kemudian cikgu berpindah ke sekolah kedua di daerah Manjung, Perak tadi. SMK Batu 10, Lekir Setiawang selama 2 tahun. Jadi cikgu berkelana di Perak tu selama 8 tahun. Selepas tu cikgu memohon untuk bertukar balik ke Terengganu dan cikgu dapat bertukar balik ke Terengganu pada tahun 2004 dan cikgu dipindahkan ke SMK Matang, Hulu, Terengganu. Umur 29 tahun cikgu kahwin. 3 tahun selepas bekerja cikgu kahwin dengan Puan Nur Hayati, nama isteri cikgu, Puan Nur Hayati binti Mustafa. Seorang guru juga, seorang guru agama yang mengajar bahasa Arab. Dan isteri cikgu masa kami kahwin itu, isteri saya mengajar di SMK Sultan Ibrahim, Kulai, Johor. Okey, perkahwinan cikgu ni sebenarnya kami berjumpa di rumah kawan lah. Di rumah kawan. Dan kawan tu sebenarnya mengajar di sini juga. Kawan saya tu. Di rumah kawan saya tu. Nama dia Cikgu Muhammad No. Okey, Cikgu Muhammad No. Dan kebetulan isteri cikgu ni, isteri saya ni berkawan dengan isteri Cikgu Muhammad No. Puan Umi Kalsum, kan? Jadi kebetulan mereka tu kedua-duanya guru agama. Jadi saya berjumpa di Kampung Bukit Tokbak di rumah Cikgu Muhammad Nur pada masa tu dia menyewa sebelum buat rumah lagi. Jadi berjumpa di situlah. Okey. Dan bila berjumpa tu Cikgu Muhammad Nur dan isteri dia memainkan peranan untuk meneruskan lagi perhubungan tu sehingga kami berkahwin lah. Jadi saya sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada Cikgu Muhammad Nur ni. Sebab sebenarnya Cikgu Muhammad Nur ni kawan saya semasa daripada sekolah lagi.
kami berkawan. Dan kami pun buat rumah pun berjirang. Okey, jadi kami kahwin pun atas pertolongan dan usaha dia jugalah sebenarnya. Kita kabarlah. Okey. Saya mempunyai 6 orang anak, 3 lelaki dan 3 perempuan. Okey, anak pertama saya umur 26 dah sudah bekerja sebagai jurutera di kilang Intel di Bayang Lepas, Pulau Pinang. Okey, nama anak saya itu Muhammad Syahmi bin Abdul Rashid. Anak kedua cikgu perempuan. Sekarang ni anak kedua cikgu baru menghabiskan ijazahnya di UPM, Universiti Pertanian Putera Malaysia, dan jurusan bahasa Jerman. Anak ketiga cikgu perempuan juga, Aina Rusda nama dia, binti Abdul Rashid. Anak ketiga cikgu ni seorang guru juga, seorang guru, di mana anak ketiga cikgu ni membuat ijazah sarjana pendidikan di Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam bidang kimia. Anak keempat cikgu masih belajar, lelaki Muhammad Abra namanya, di Politek Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, okey, Selangor. Masih belajar. Dan yang kelima lelaki Muhammad Abrar, dia belajar di SMK Tengku Ampuan Intan, tingkatan 5 sekarang. Dan yang bongsu perempuan tingkatan 1 sekarang ni, okey, Raudatul Ulia namanya, dan masih belajar sekarang, baru masuk tingkatan 1. Kalau di Hutek ni, kenangan manis ni banyaklah. Terutamanya bersama dengan rakan-rakan seperjuangan, dan juga bersama dengan semua sekali lah warga Hutek, termasuk pelajar. Dan di mana kita rasa gembira apabila pelajar kita ni mendapat kejayaan yang cemerlang dalam mata pelajaran yang kita ajar. Itu di antaranya setiap kali result keluar, tengok kita ramai pelajar yang berjaya. Tu cikgu rasa tu masa tu kenangan manis lah. Dan di antara lain pula, kenangan manis ni bersama rakan-rakan seperjuangan di sinilah. Kita ada aktiviti luar riadah kan, pergi ke Thailand naik motor. Tu kenangan manis juga tu. Sebabnya geng-geng guru di Hutek ni dia ada kelab motor, Hutek Rider Club, dan setiap tahun sekurang-kurangnya kita 2 kali ride ke Thailand. Okey, dan kita ada bos kita, Cikgu Wan Safrinuddin, yang sentiasa membimbing dan bawa kita ke Thailand untuk ride motor lah. Cikgu Rashid ni dia tegas kalau orang tak siap kerja. Cikgu Rashid happy go lucky. Selalu gembira dengan cara kehidupan dia. Cikgu Rashid dia seorang yang lawak, happy go lucky. Saya rasa Cikgu Rashid ni dia lebih pada lawak tu. Sangat kelakar dan periang. Rakan sejawat yang sangat sempoi lah. Tapi berarti kalau kita ni selalu siap kerja, lepas on the way, on time semua. Okey, bagi saya Cikgu Rashid ni seorang yang kelakar. Okey, Cikgu Rashid ni dia macam happy je, macam duk marah sangat. Cikgu Rashid ni watakkan dia memang kelakar lah. Suka ceria. Kalau dia cakap benda tu, dia memang jadi semangat. Contoh, Allah, bijak ngak. Baik, ceria. Seorang guru yang sangat ramah, periang. Pergi mana je dia semua macam ke tegur-tegur orang suka-suka gitu. Murah dengan senyuman dan mudah bahasa kata orang. Dan mudah mesra dengan semua orang, termasuk guru dan juga pelajar. Orang suka dia tu duduk kat koop, apa nak jaga boleh dengar. Dan mudah ketawa. Lepas tu, trademark dia
Gane. Gini. Student kena sambung benda je koyak. Dia sama macam macam gitu. Ya, Cikgu Rashid ni lucu lah, lucu. Cikgu Rashid ni merupakan bekas KU sebelum saya mengambil alih daripada beliau. Layanan beliau kepada rakan-rakan sekerja amat baik dan mudah toleransi dengan rakan-rakan. Sangat tidak ada masalah disebabkan dia gaya dia memang seorang yang tidak sombong dan memang no problem lah pada dia. Mudah bahasa dan mudah mesra, mudah bergaul dengan walaupun saya baru lagi di sini, tapi kita orang dah macam kenal lama. Cara layanan Cikgu Rashid ni suka belanja budak-budak itu. Saya sukalah Cikgu Rashid ni, maknanya kata. Saya akan jumpa Cikgu Rashid ni di mana-mana cikgu lain. Layanan kat kita orang pula, ia jenis macam, ia tak layan macam student, tapi ia layan macam member juga tapi tak sangat member. Jadi macam boleh buat bincang senang dengan Cikgu Rashid. Dia lebih kepada macam santai-santai gitu. Dia boleh buat macam kawan tapi taklah macam kawan mana tu. Layanan dia kepada pelajar macam dia layan seorang anak. Kalau macam masuk kelas dia, seorang bagi nasihat untuk kalau masa SEM 1, masuk kelas dia tazkirah dulu baru belajar. Cikgu Rashid, saya ingin mengucapkan. Okey, saya ucapkan kepada Cikgu Rashid. Jadi ucapan saya kepada Cikgu Rashid. Okey, kepada Cikgu Rashid. Terima kasih Cikgu kerana mengajar kami semua. Selamat bersara Cikgu. Dan saya nak berterima kasih atas segala ilmu cikgu selama ni yang cikgu curahkan kepada saya dan kelas-kelas saya. Diberi kesihatan. Janganlah main motor kuat sangat, bahaya. Kayak gini accident, saya pula risau kayak gini. Selamat bersara. Saya doakan semoga terus ceria, sihat semua dan berbahagia dengan keluarga tersayang. Dipanjangkan umur. Cikgu Rashid, selamat bersara dan menikmati kehidupan persaraan yang sangat baiklah lepas pada ni. Selamat bersara dan insya-Allah diberi rezeki yang berpanjangan dan kesihatan yang bertambah baiklah lepas bersara nanti. Pada Cikgu Rashid, selamat bersara. Semoga cikgu sihat selalu. Pergi Thailand jangan lupa ajak saya. Selamat bersara, semoga sentiasa sihat di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya mengucapkan selamat bersara dan semoga dengan persaraan ini anda lebih sihat, kuat dan ceria bersama keluarga. Alhamdulillah. Jatuh cinta memang lain, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu di sini. Mungkin 3 atau 4 hari lagi. Tanganku sayang, kota ini tak sama tanpamu. Masih rasa ingin lagi habiskan waktu